Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Cikgu Asilah, Cikgu Bahasa Melayu anda. Okey, pada hari ini kita akan belajar makanan tradisional. Makanan tradisional hari ini dinamakan sebagai punten, yang merupakan makanan tradisional masyarakat Jawa. Okey, yang pertama sekali, Cikgu ingin perkenalkan bahan-bahan untuk membuat punten ini. Yang pertama ialah kita perlukan beras dan santan serta garam. Kita masuk dulu beras. Dan seterusnya kita masukkan santan dalam beras yang kita dah masuk tadi. Ukuran dia, sukatan dia 2 pot beras bersamaan dengan 1 kotak santan yang kecil. Letakkan sedikit garam ke dalam beras dan santan tadi. Sukatan airnya dia tidak seperti kita masak nasi, tetapi kita kena lebihkan air tu sebab kita nak tekstur beras yang lembik. Okey, tapi taklah sampai jadi bubur. Okey, beras di sini, air di sini. Kita masak nasi tadi sehingga dia masak. Langkah seterusnya kita naklah lenyek-lenyekkan nasi yang kita dah masak tadi untuk kita dapatkan tekstur lembut lah, supaya tak nampak butir-butir beras, butir-butir nasi je. Okey, selalunya kita boleh gunakan lesung batu, tapi hari ni tak ada lesung, kita gunakan cawan, kita alas dalam plastik macam ni. Baiklah, sekarang kita sampai ke langkah terakhir